Pukul 7 pagi, kami dua dah bertolak dari Bandar Aman pergi ke Irbidnya sebelah utara Jordan. Perjalanan ngambil masa 2 jam lah. Kami dua pergi dekat lokasi Perang Yarmouk. Perang Yarmouk tu di antara Byzantine dengan tentera Islam. Sidak berperang selama 5 hari dalam bulan Ogos tahun 636 Masihi ya. Lokasi Perang Yarmouk ya dekat lembah Sungai Yarmouk. Kami dari atas tu boleh nampak pagar sempadan antara Jordan dengan Israel. 3 tahun selepas Perang Yarmouk, wabak taun pula datang melanda kawasan Amwas, kawasan antara Palestin dengan Jordan. Pada masa yang berpuluh ribu jugalah tentera Islam yang terkorban. Setengah jam dari lokasi Perang Yarmouk ya, kami dua ngagak makam Abu Dardar, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggal kena wabak taun masa ya. Dari makam Abu Darda, kami dua drive setengah jam ke tempat nama Not Shuna. Ziarah makam Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal tu salah seorang sahabat yang paling pakar dalam bidang fiqh dan hal ehwal hukum Islam. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tu meninggal dunia bersama-sama dengan anak dengan isterinya. Makamnya bersebelahan dengan makam anaknya. Dari makam Muaz bin Jabal, kami dua drive pagi 9 minit ke Wakas Village, sempena nama Amir bin Abi Waqqas. Kami dua singgah di masjid dan makam Amir bin Abi Waqqas. Amir bin Abi Waqqas tu adik-beradik dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti Abu Dardar dan Muaz bin Jabal yang meninggal kerana taun, Amir bin Abi Waqqas tu syahid dalam Perang Yarmouk. Kami dua very lucky sebab imam masjid ya sudi bercerita kisah Amir bin Abi Waqqas dengan kami dua. Alhamdulillah.